Hai semua dan selamat datang ke kupasan kita pada kali ini. Pernah tak anda terfikir macam mana kita nak bina balik sebuah masyarakat yang hampir hancur lebur selepas terjadinya perang? Hari ini kita akan bedah satu plan induk ilahi yang luar biasa iaitu Surah An-Nisa. Kita akan tengok secara mendalam melalui lensa tafsir Ibnu Kathir, salah satu rujukan yang paling diyakini dalam dunia Islam. Kalau anda nak faham macam mana hukum hakam keadilan Islam ni sebenarnya terbina teguh atas dasar belas kasihan dan perlindungan sosial, anda memang berada di tempat yang tepat. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak bincangkan hari ni. Pertama, konteks selepas Perang Uhud. Kedua, hak anak yatim dan faraid. Ketiga, kedudukan wanita dan perkahwinan. Keempat, pemimpin dan ancaman munafik. Dan akhir sekali, kisah penyalipan Nabi Isa. Padat kan? Jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama, konteks selepas Perang Uhud. Untuk betul-betul menghayati surah An-Nisa ni, kita kena buang jauh-jauh anggapan yang ia cuma satu buku undang-undang yang kering dan bosan. Cuba bayangkan keadaan sebelum Perang Uhud. Umat Islam di Madinah tengah rancak bina negara baru. Tapi, bila meletusnya Perang Uhud, ramai sangat pejuang Islam yang gugur syahid. Kesannya, tiba-tiba je kota Madinah dipenuhi dengan ribuan wanita yang jadi balu dan kanak-kanak yang hilang bapa jadi anak yatim sekelip mata. Satu krisis sosial yang sangat mencemaskan. Siapa nak jaga dorang? Siapa nak uruskan harta dorang supaya tak kena tipu? Jadi, tepat pada waktu krisis dan kesedihan inilah, Surah An-Nisa diturunkan sebagai satu solusi praktikal dari langit untuk selamatkan masyarakat masa itu. Seterusnya, bahagian kedua, hak anak yatim dan faraid. Bila sebut pasal tragedi peperangan, siapa mangsa yang paling terkesan dan paling rapuh? Sudah tentu anak-anak yatim. Dalam tafsir Ibnu Kathir, beliau bagi penekanan yang sangat berat pasal hal ni. Daripada ayat 2 hingga 10, Ibnu Kathir bawa banyak hadis Nabi yang bagi amaran keras. Ancaman api neraka menanti siapa saja yang berani makan harta anak yatim secara zalim. Penjaga tak ada hak langsung nak guna harta tu sesuka hati. Dorang wajib jaga dan pulangkan balik 100% bila anak yatim tu dah matang dan pandai urus duit sendiri. Isu jaga harta ni sebenarnya bersangkut paut dengan sistem faraid yang diterangkan dalam ayat 11, 12 dan 176. Melalui hadis-hadis, Ibnu Katsir jelaskan peruntukan untuk setiap waris, dari suami, isteri, anak sampailah ke mak ayah dan adik-beradik. Tapi poin paling penting kat sini, faraid bukan sekadar formula matematik ya. Ia adalah ketetapan mutlak dari Allah untuk pastikan harta dibahagi secara adil. Tak ada ahli keluarga yang terabai bila ketua keluarga meninggal dunia. Dan ketetapan ilahi ni kita tak boleh nak pusing-pusing atau runding tahu. Ayat 14 bagi amaran spiritual yang sangat keras. Siapa yang langgar sistem pusaka ni akan berhadapan dengan azab yang menghinakan ke akhirat nanti. Ibnu Kathir sangat bijak kaitkan undang-undang ni dengan realiti lepas perang tadi. Mesejnya mudah, kalau masyarakat mula ambil kesempatan, tipu janda dan anak yatim, keruntuhan moral ni akan hancurkan komuniti Madinah dari dalam. Okey, kita beralih ke bahagian ketiga, kedudukan wanita dan institusi perkahwinan. Sekarang kita fokus pada rumah tangga pula. Kenapa agaknya surah ni dinamakan An-Nisa yang bermaksud wanita? Sebab surah ni lah yang mengembalikan semula hak-hak wanita yang dirampas habis-habisan zaman jahiliah dulu. Contohnya pasal mahar atau mas kahwin dalam ayat 4. Ibnu Katsir tegaskan yang mahar ni bukan tanda beli anak perempuan dan ia juga bukan milik bapa pengantin. Mahar adalah pemberian wajib dan hak mutlak pengantin perempuan tu sendiri. Pada zaman tu, ini merupakan satu revolusi sosial yang sangat radikal sebab ia terus angkat darjat dan beri keselamatan kewangan pada wanita. Perlindungan ini diteruskan sampai ke dalam kehidupan suami isteri. Ayat 19 wajibkan para suami untuk layan isteri dengan baik. Satu konsep yang kita panggil mu'asyarah bil ma'ruf. Ibnu Kathir bawa satu pesanan Nabi yang cukup indah untuk tafsir ayat ni. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Maknanya kehebatan seorang lelaki tu bukan diukur dari kejayaan dia kat luar, tapi macam mana lemah lembutnya dia melayan keluarga bila pintu rumah tertutup. Sekarang, apa yang paling menarik tentang slide ini ialah ia bincangkan satu topik yang selalu dieksploitasi dan disalahfaham, iaitu pasal cara nak tangani konflik rumah tangga atau nusyus dalam ayat 34. Ramai orang luar suka ambil skrat-skrat ayat ni untuk tunjuk kononnya undang-undang Islam ni teruk. Tapi sebenarnya Ibnu Kathir dah jelaskan langkah tertib yang wajib dipatuhi. Kalau ada konflik teruk, langkah pertama mestilah nasihat dengan cara yang baik. Kalau tak jalan juga, baru pergi ke langkah kedua iaitu asingkan tempat tidur sebagai teguran emosi. Langkah terakhir ni yang selalu disalah erti.
Ibnu Kathir bawa pandangan Ibnu Abbas yang menegaskan kalau sampai tahap terpaksa pukul pun haram sama sekali bawa kecederaan. Ia sekadar isyarat mendidik yang sangat simbolik sampai diperincikan cuma guna kayu sugi atau siwak yang sebesar jari itu je. Niatnya untuk menegur, bukannya nak seksa fizikal. Seterusnya, bahagian keempat, pemimpin dan ancaman munafik. Dari skala keluarga, kita pergi ke skala negara, terutamanya pasal kepimpinan. Masyarakat yang kuat mesti dibina atas sifat amanah. Ayat 58 perintahkan kita serahkan amanah kepada orang yang berhak. Ada satu cerita yang sangat menakjubkan dibawakan oleh Ibnu Katsir pasal ayat ni. Waktu pembukaan Kota Mekah, Rasulullah serahkan balik kunci Kaabah kepada penyimpan asalnya, walaupun masa tu penjaga kunci tu belum masuk Islam. Kisah ni jadi bukti universal yang keadilan dan amanah dalam Islam ni merentasi sempadan agama dan keturunan. Jom kita tengok macam mana perkara ni berkembang dalam soal ketaatan menerusi ayat 59. Ibnu Katsir bezakan sempadan ketaatan ni dengan sangat halus. Prinsipnya, kita memang dituntut untuk taat pada pemimpin atau ulil amri. Tapi ketaatan pada manusia ni bersyarat tau. Kalau pemimpin tu arahkan buat benda jahat atau maksiat, ketaatan tu terbatas serta-merta. Hanya ketaatan kepada Allah dan Rasul saja yang bersifat mutlak tanpa kompromi. Namun, dalam mana-mana negara pun mesti ada musuh dalam selimut kan? Itulah golongan munafik. Ibnu Katsir dedahkan perangai dorang ni satu persatu. Depan orang Islam, dorang berlakon setia. Tapi kat belakang, senyap-senyap bersekongkol dengan musuh untuk jatuhkan kerajaan. Jadi, ayat-ayat dalam surah ni bagi garis panduan yang jelas macam mana orang Islam kena berhati-hati dan berdiplomasi bila berdepan dengan pengkhianat macam ni supaya perpaduan tak luntur. Akhir sekali, bahagian kelima, kisah penyalipan Nabi Isa. Di hujung surah ni, Al-Quran bawa kita ke ruang teologi untuk clearkan satu salah faham sejarah yang sangat besar dalam kalangan ahli kitab, kisah penyaliban Nabi Isa. Berdasarkan ayat 157 dan 158, Ibnu Katsir rungkai sejarah ni tanpa sebarang kekeliruan. Pertama, Nabi Isa tak dibunuh dan tak disalib. Apa yang jadi ialah rupa baginda diserupakan pada salah seorang pengikutnya. Tentera Rom salah orang, lalu dorang pun salib pengikut tu. Habis tu, kat mana Nabi Isa? Allah telah angkat dan selamatkan baginda ke langit. Satu penjelasan yang sangat mantap dan membetulkan sejarah ketauhidan. Jadi, apa yang kita boleh rumuskan dari semua ni? Kajian kita ke atas surah An-Nisa guna metodologi Ibnu Katsir ni betul-betul tunjukkan betapa tingginya ilmu beliau. Beliau tak tafsir melulu, beliau teliti dan gabungkan ayat Quran dengan hadis yang sahih serta sirah sejarah. Kaedah inilah yang pastikan isu-isu sensitif macam faraid, undang-undang perkahwinan dan soal negara tak dipesongkan dan sentiasa mementingkan semangat perlindungan sosial dan keadilan. Sebelum kita tamatkan kupasan ni, saya ada satu soalan nak tinggalkan untuk anda fikirkan. Surah An-Nisa dah buktikan yang 1400 tahun lepas Islam dah bentangkan satu plan keadilan yang hebat untuk jaga golongan minoriti, hak wanita dan integriti pemimpin. Persoalannya, adakah kita pada hari ni, di zaman moden ni, masih jalankan amanah kemasyarakatan ni macam yang disyariatkan? Tepuk dada, tanyalah selera. Terima kasih banyak sebab temankan saya untuk kupasan kali ini dan teruskan semangat anda untuk sentiasa menggali ilmu.